Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video tutorial kali ini saya akan tunjukkan contoh macam mana cara anda nak tambahkan guru, anda nak disable, maksudnya non-aktifkan guru tersebut. Jadi katakan dia dah berhenti, anda nak buat dia jadi tidak aktif, dan juga cara anda nak import guru secara bulk. Contohnya anda ada 50 orang guru. Kalau anda nak tambah satu-satu guru agak memenatkan. Okay, baiklah kita pergi satu persatu dulu. Okay, yang pertama, sama macam tadi, kalau anda nak ubah tampilan kad video, anda klik saja pada tampilan table view. Okey. Jadi anda akan tengoklah status guru yang tidak aktif. Tidak aktif maksudnya dia tidak boleh membuat tempahan lah. Nama dia tidak akan berada di dalam list nama guru di dalam borang tempahan. Okay, kemudian berapa tempahan? Maksudnya tempahan aktif dia sekarang lah. Contohnya Ashraf Fatah dia ada 4 tempahan yang akan datang. Ahmad bin Ali ada 7 tempahan yang akan datang. Okay. Sebagai contohnya kita tengok dulu untuk Ahmad bin Ali dia ada 7 tempahan yang akan datang. Klik button ni untuk edit, button ni untuk delete guru, yang ni untuk melihat details guru. Kita tengok contoh Ahmad bin Ali. Okay, sebagai contoh untuk profil guru Ahmad bin Ali, tempahan akan datang ada 7 tempahan. Tempahan yang telah selesai 1 dibatalkan tidak ada. Total bilik yang digunakan ada 4 bilik yang digunakan lah. Contohnya beliau gunakan makmal astronomi sebanyak 4 kali. Total jumlah tempahan dan sebagainya. Di sini anda boleh tengok semualah details berkenaan dengan staff ID. Jabatan dia apa, maksudnya dia guru matematik, guru apa, email, status dan juga didaftarkan di email. Okey. Kalau anda nak non-aktifkan Ahmad bin Ali pun tak ada masalah, klik saja pada button edit. Okey. Sebagai contoh di sini kita matikan status Ahmad bin Ali, masukin guru. Okey, nampak Ahmad bin Ali status right dia hilang. Jadi kalau kita refresh borang halaman tempahan, Ahmad bin Ali tidak akan adalah berada di dalam list guru. Okay, nampak? Bila kita search Ahmad bin Ali sudah pun tidak ada di dalam list. Okay, kalau kita nak aktifkan balik, klik saja pada button edit. Okey, status aktif. Masukin guru. Okey, nampak? Ahmad bin Ali dah ada. Bila kita refresh borang tempahan, Ahmad bin Ali kembali ada di dalam list. Okey. Di sini kita boleh tengok ya. Jadi semua dah ada. Okay, seterusnya saya akan tunjuk contoh kalau anda nak tambah guru. Tambah guru secara manual dulu. Okay, sebagai contoh ini saya nak tambah guru baru, namanya adalah Ahmad. Contohnya Muhammad lah. Ahmad test 1. Staff ID bebas anda nak buat kod apa pun tak apa, asalkan staff ID tu unik, tak sama dengan guru-guru lain. Sebagai contoh STF 011 lah, staff nombor 11. Okay, jabatan katakan guru matematik. Okay, email anda tidak isikan pun tidak mengapa, abaikan saja. Okey, status aktif. Okey, buatkan dia sebagai guru aktif. Jadi simpan guru. Nampak tak? Di sini dah masuk guru baru Ahmad test 1. Staff 011. Bila kita refresh page halaman borang tempahan booking, kan ada guru baru Ahmad test 1. Dia baru boleh buat tempahan. Jadi hanya guru-guru saja yang boleh delete, boleh menambahkan guru, boleh disable guru. Sebagai contoh kita nak delete terus Ahmad test 1 ni. Klik button delete. Padam saja. Jadi Ahmad test 1 sudah tidak ada. Bila kita refresh halaman borang tempahan, Ahmad test 1 pun dah tidak ada. Okay, seterusnya adalah kita nak tengok contoh macam mana cara kita nak import CSV file. Maksudnya sekarang anda dah ada senarai list guru, anda dah ada dalam bentuk file CSV, jadi anda nak export masuk saja. Sebagai contoh, yang pertama anda muat turun saja template. Okay, muat turun template guru. Okay. Template guru ni anda edit lah dengan nama guru yang anda nak letakkan. Sebagai contoh,
Okey, tadi saya nak tambah balik. Saya nak tambah balik tadi Ahmad bin Ali tadi. Okey, Ahmad bin Ali tadi saya nak tambah balik. Ahmad Ali test 2 kali ni. Okay, staff ID dia adalah 012, Department Matematik. Emailnya adalah ahmad@sekolah.my. Okay, anda save file. Okay, ketika anda nak tambah 2 lagi satu guru, Ahmad Ali test 3, kita tambah lagi satu user. Okay, STF 013. Okay, Department pun Matematik. Email dia buatlah ahmad2. Okay, anda klik save. Okay, kemudian anda upload saja file tadi tu. Pilih file, template guru tadi, open template guru dan klik saja import guru. Satu guru berjaya diimport. Okay, satu guru tidak dapat diimport. Sebab apa? Baris nombor 2 ni email Ahmad LIA sekolah ni sudah wujud. Jadi sebab itulah tidak boleh diimport. Nampak tak? Sistem akan auto tapis. Sebab apa? Email Ahmad LIA sekolah.my ni dah wujud dekat guru lain. Jadi yang masuk hanyalah satu sahaja, iaitu Ahmad Ali test 3 ni. Ahmad Ali test 3. Sebab apa? Ahmad Ali test 2 tadi email dia dah wujud. Ada guru lain dah pakai. Jadi sebab itulah dia tidak berjaya import masuk. Tapi kalau kita ubah alamat email ni, dia akan auto berjaya saja tambah user dalam ni. Ahmad Ali test 3. Bila kita refresh page ni pun, okey, nampak Ahmad Ali test 3 dah pun masuk ke dalam sistem. Dan kalau anda nak export semua guru, klik saja pada button export. Okey. Ini adalah senarai guru yang berada di dalam sistem. Nanti kita akan auto export. Dia akan memberitahulah guru ni aktif ataupun tidak, email apa, department mana dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja video tutorial setakat ni untuk bahagian pengurusan guru. Seterusnya saya akan membuat demo bahagian bagaimana anda nak add tarikh tertentu untuk blok, bahagian tempahan dan bahagian kalender. Baiklah, setakat sini sahaja. Terima kasih.